Assalamualaikum. Hello kawan. Balik lagi kita di channel Mudah Saja. Apa khabar semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Hari ini 11 bulan 4 2026. Ini kita siap-siap nak balik kampung. Sekarang ni pukul 4.47. Jadi kita akan bertolak balik kampung. Saya saja je, tak ada apa pun nak mengemas kat kampung. Okey. Alright, kita berhenti isi minyak dulu dekat Petronas sebelum tol Skudai. Kita tengok sikit suasana pagi. Tak ramai sangat orang sebab bukan musim cuti. Ada sagau sana. Okey, jom kita teruskan perjalanan kita. Alright, kita dah sampai Kelawang. Sarapan kat kedai ni sebelah Bomba. Alhamdulillah dah sampai kampung. Inilah dia keadaan kampung kita. Semua tak ada semak sangat lagi ni. Tak tinggi lagi dia punya rumput-rumput ni, okey lagi. Ada anjing tadi keluar daripada bawah ni, dekat bawah rumah tu. Lepas tu dia lari ke sana. Ya, jom kita naik. Kita akan periksa rumah. Air cincau, cendol, musim panas ni sedap minum cendol. Dia bikin peradung pekai pula. Dah siapkan kuih-kuih dan bakso. Sana ada kuih tiaw goreng. Jom kita lantak. Okey, kita sudah makan. Dah kenyang. Ni suasana dia punya keadaan kat luar Dewan. Kat luar ni pun ramai juga. Kat dalam pun ramai juga.
dalam ada aircon. Dia punya tetamu VIP pun ada dalam tu. Ni kita dah ni nak balik ni. Adalah kita dapat ini. Bawa balik. Okey. Okeylah. Kita tengok excavator ni. Okey. Okey. Bye bye. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ni dah nak gerak balik. Siap-siap nak balik. Ni air belakang dah tutup. Okey, okeylah, kita dah nak kemas. Tengok sikit belakang. Okeylah. Kita tutup pintu ni dulu. Okey, ni dapur gas tak pakai hari tu. Ni pun tingkap semua sudah tutup. Ni sudah dapat. Ni pun sama. Okey. Kita cek bilik air dulu. Okey, tengok. Okey, bersih lah. Tak ada apa-apa. Air pun dah tutup baik. Ada apa-apa yang tinggal ke kat belakang ni? Okey, tak ada apa-apa yang tertinggal. Kita boleh tutup. Tutup lampu dia. Tengok bilik air sebelah pula. Okey, air pun dah tutup. Semua okey dah tutup. Okey pun tak ada apa-apa. Ini bilik air ni semalam ni kerja lah. Hari Ahad settle. Dapat buat satu bilik air ni. Okey lah, tak ada apa, kita kunci. Tutup lampu. Okey, tingkap pun dah tutup. Okey ni, peta ais. Ini saja keluarkan dia punya udara dia. Kita boleh tutup. Tutup lah, kalau biar terbuka nanti takut cicak pula masuk. Betul apa, banyak tarik dia nanti dalam tu. Leceh pula nak bersihkan. Okey lah. Tengok tingkap ni. Tingkap ni pun sudah rapat semuanya, lock dia. Okey. Ni kita tutup dulu lampu. Ini macam biasa, lampu luar. Okey, bilik ni. Bilik ni untuk letak barang je. Kita cek juga tingkap. Alah, tingkap tak ada buka itu juga kan. Okey. Ini balance wallpaper tu. Okey lah. Kita tutup lampu. Bilik ni kita kunci. Okey. Bagi kat dapur pun tak ada apa lagi. Okey. Kita naik bilik ini pula. Bilik ni pun tak ada apa lah. Kita buka kipas dia tu. Ambil kipas. Tengok lampu. Okey, kita cek tingkap dia. Okey, ni kita rapatkan. Okey. Okey, soket semua dah cabut. Okey. Ini langsir ni. Tempat basuh. Tak cukup masa je. Okey. Tutup balik. Okey, ini bahagian tengah. Okey, kita tengok sekali mas lagi dapur ni, ni keadaan. Okey. Okey. Tingkap. Okey, tingkap. Dah rapat, betul rapat. Ini pun dah ikat. Okey. Okeylah, bahagian tengah pun okey. Tutup lampu. Okey. Tutup. Okey, bahagian depan. Okey, tengok bilik ni dulu. Okey, extension tu dia punya plug. Okey, kita dah cabut. Semua dah tutup plug. Tingkap pun tak ada buka. Okey, semua rapat tingkap. Okey. Okeylah. Pintu ni. Tengok tingkap yang ni. Okey, tutup. Ini pun sudah dapat. Ini pun sudah dapat. Ini tu semalam kita tambah lagi papan dia.
baru dia ke bawah sikit. Okay. Ini pun laptop Swiss. Okay. Ini baru beli, memang saja tinggalkan. Ini dah tutup rapat tingkap. Okay. 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 Tak ni pula. Tengok. Okay, sudah tutup. Sudah tutup juga. Ini pun sudah tutup. Okay. Kita tengok sekali bas kawasan depan. Okay. Okay. Ya, saya start lampu. Okay, semua sudah tutup. Okay lah. Kita akan keluar. Okay. Di rumah. Tinggal rumah. Assalamualaikum. Okay, bye-bye. Okay, kita dah siap kunci rumah. Okay, kita tengok sikit bahagian bawah rumah. Bawah rumah ni, masa balik tu ada anjing lah duduk. Kita servis sikit, tengok lagi satu, tengok barang. Yang pasal kawat duri ni tu tak sempat lagi tanya siapa-siapa. Hari Sabtu kita sampai tu, ada PZ dia balik. Dia dah ambil barang dia. Ada beg dia bawa. Okay lah. Kita tengok keadaan belakang. Kuncinya. Kita tengok sikit. Air tadi dah tutup. Yalah, rumput ni pun dah tinggi juga ni. Yalah, kita akan bergerak sekejap lagi. Okay. 10.20. Okeylah, kita akan bergerak. Bye bye rumah. Bye bye kampung. Jumpa lagi nanti. Bye. Kita tengok bahagian belakang. Cahaya matahari silau lah sikit. Okay. Okeylah. Bye bye rumah. Baliklah kita. Okey, ini kita makan sebelum balik. Kita punya menu kita. Kan sikap mak. Nasi pula. Kita makan kat Al-Falah. Yalah, mari kita menjamu selera. Okey, kita dah sampai rumah sekarang. Kita baru sampai tadi dalam pukul 3.30 petang. Tadi hujan gerimis. Dah sampai area JB ni. Okeylah. Sampai sini je vlog kali ni. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jumpa lagi di video lain. Assalamualaikum. Bye bye.